11.15 pagi. Okey, inilah time makan Mimi. Okey, baru settle kerja. So, inilah time makan Mimi. Tengok. Ni semalam Mimi dah thirsty kan, kopi ais. So, sekarang Mimi dah cuba kopi ais memang best. So, Mimi sukalah dengan koordinat kopi, iaitu kopi ais. Okey, sebab ini. Okey. Okey, Mimi makan dinner, dinner breakfast lah. Okey, nasi putih dengan tom yum putih. Okey, telur dadah. Okey, ini sambal kacang. Okey, so tak ada naik badan pun. Sebab apa? Suplemen produk pada Juma ni dia membantu mengurangkan berat badan. Okey, bukan kita tak ada selera langsung untuk makan, cuma dia mengurangkan berat badan kita lah. Okey, so tengok jam sekarang dah pukul 12.20 pagi. Mimi memang tak ada skip time makan Mimi. Okey, Mimi nak makan je, tapi dia kontrol berat badan Mimi lah. Kalau dulu 82 kg, so sekarang rasanya dalam 57 kg. So ada menambahkan tenaga, stamina. Okey, macam Mimi travel, naik motorbike kan. So memang tenaga, memang power luar biasa lah. Yang Mimi boleh share dengan anda semua. Okay, memang dia menambahkan tenaga. So dia mengurangkan berat badan. Okay, so Mimi testing semalam. So Mimi dah try, memang best. Memang dia punya rasa taste dia tu tak ada kekurangan. So memang best sangat lah. Okay, so anda di luar sana, cubalah produk-produk di Juma, produk kesihatan, iaitu suplemen daripada di Juma. Okey, confirm anda tak akan rugi. Bila anda mencuba, terus anda jatuh cinta. Macam Mimi sekarang lah. Okey, so ini memang lapar, so Mimi nak makan. So anda fikirkanlah. Jangan lama sangat memikirkannya. Sebab apa? Kesihatan dia tak akan tunggu kita. Okey, dia nak datang sakit je. Sebelum penyakit itu datang, mencegahlah, sebab kita tak tahu penyakit dalam kita macam mana. Right? Okay, so Mimi makan dulu lah, sebab Mimi pun dah nak balik. Okay, so thank you. Okay, take care, kita jaga kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dalam kesihatan selalu. Ini adalah Allah SWT.